Ini Abang Sado ada satu unit rare dekat mana ni? Dekat Limbun Tebal. Jom kita tengok rumah ni. Rumah ni geng berkeluasan 1,400 square feet di Taman Sempadan Limbun Tebal. Sebab apa unit ni rare? Memang tak dapat ada unit dekat Limbun Tebal. Double story, harga macam ni. Abang tengok ni, depan ni boleh masuk dalam 2 biji kereta. Owner dah buat dah awning sampai ke depan sini. So hampa masuk rumah ni tak payah nak buat apa dah. Jom kita tengok bahagian dalam rumah pula. Ni dia geng, kalau hampa tengok dalam rumah, memang rumah ni taman lama. Tak nafikan memang taman lama. Tapi owner dia reno memang cantik. Jenis orang lama buat rumah kan. Atas ni, plaster ceiling dia cantik. Jenis old school punya style. Okay, hampa tengok dia punya marmer ni pun memang dia punya design lama. Tapi yang bestnya, ruang tamu dia kat sana. Hampa tengok. Okay, ni owner up sikit, lompat sikit. Ruang makan. Ruang makan dia owner dah buat dah satu ruang ni. Owner renovate dah. Bahagian ni dia buat renovate. Ni ada sinki dah kat sini. So hampa boleh duduk makan. Jenis orang lama dia suka makan ramai-ramai kan. Sini ruang dia, ruang makan dia. Jom kita tengok bahagian kitchen pula. Bahagian kitchen ni pun dah ada full kitchen cabinet. Atas bawah ni memang ada dah. Dah ready dah untuk hampa semua. Hampa masuk cuma bersihkan sikit dah, basuh sikit. Okey. Hampa kalau tanya owner Melayu ke Cina ke India, owner Melayu. Okey. Ni bilik bawah. Bilik bawah ni pun ada satu toilet. Kat bilik bawah ni memang besar juga. Okey. Dia punya binaan rumah lama ni dia memang besar. Belakang dah tak ada apa dah, dia tarik sampai hujung dah. Jom kita naik bahagian atas. Okey geng, ni bahagian atas dia. Hampa tengoklah design rumah lama dia bersegi-segi. Ni dia punya apa? Ceiling dia memang atas ni memang tinggi lah. Ini kalau buat tutup ni, buat store atas pun muat lagi ni. Okey, ruang atas ni pun, living hall kedua ni pun memang besar. Jenis rumah lama memang design jenis macam ni lah. Kalau hampa tengok balik. Lepas tu aku kata unit rare. Dan ini bilik kedua, besar juga. Dia design. Okey, ini toilet. Dia sharing toilet dengan bilik sana. Tu bilik ketiga ni, dia kecil sikit. Kalau tengok bilik ketiga ni dia kecil sikit daripada bilik yang tadi nombor 2. Okey. Jom kita tengok master bedroom. Master bedroom dia confirm besar dia. Okey. Ini master bedroom dia. Kan gua kata dah. Master bedroom memang besar. Ini masuk king size. Okey. Sini nak buat wardrobe. Tutup ni kan. Nak buat tempat baju. Toilet dia pun besar. Memang besar. Cuma satu je kelemahan rumah ni yang aku boleh beritahu kat hampa. Dia tak ada balcony. Dia memang tak ada balcony. Standard rumah lama. Sebab tu, owner nak jual rumah ni harga memang murah. Hampa takkan jumpa harga ni kat sini. Sebab apa? Double story, 1,400 square feet. Dah renovated macam ni. Harga 420. Nego. Boleh nego lagi geng. Dekat Taman Sempadan, Limbun Tebal. Hampa nak tahu detail lebih lanjut tentang rumah ni? Halo Abang Saudara.